Selamat datang, selamat datai, dan selamat mendek dalam projek khas Hari Gawai Melgos TV. Bersama dengan saya, hos anda, Febranus. Hari ini saya bersama dengan 3 orang rekan baik saya. Terima kasih kerana sudi menjadi tamu saya pada petang ini. Sama-sama. Hari Gawai kita sambut pada setiap tahun. Jadi boleh tak anda kongsikan persiapan Hari Gawai di kampung anda? Kalau di kampung saya, biasanya kami selalu menyediakan manuk pansoh untuk persiapan menyambut perayaan Hari Gawai. Manakala di kampung saya iaitu Melugu Tambawai, kami akan melakukan aktiviti seperti peket kumang dan aktiviti sukaneka untuk persediaan hari perayaan Gawai ini. Kalau di Sintang Kalimantan, sebelum memulakan perayaan Gawai, kami selalu membeli barang ke pasar terlebih dahulu, mengemas rumah dan membuat kue. Bagaimana dengan Gawai tahun ini? Ramai tak ahli koga yang balik? Saya rasa tahun ini akan menjadi Gawai yang sangat meriah kerana ahli keluarga semua dapat berkunjung ke kampung masa cuti Hari Gawai. Untuk tahun ni agak sedih lah sebab tak dapat balik ke kampung halaman dan terpaksa bergawai di sini saja. Jadi sekarang saya nak bagi peluang kepada semua tetamu untuk memberikan ucapan Hari Gawai. Dimulakan dengan Juna. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Gawai dalam bahasa Melanau. B tahan gawai nge semua janik jegem kakak sian. Hai, selamat Hari Gawai kepada ahli keluarga saya yang berada di Sintang dan kampung Lacau Baru. Jadi yang terakhir, di Setelibau, apakah ucapan anda? Oke, terima kasih host kita. Saya akan mengucapkan ucapan saya dalam bahasa Iban lah. Ngau waktu aku mengucap selamat Hari Gawai ngagai bala kita terbeluar dian ke bisik menyambut Hari Gawai. Menuju bala pindah aku ngau menuju bala menjadi aku lah. Untuk segmen seterusnya, kita akan bersama dengan 3 orang guru dari SMK Melugu, yaitu Cikgu Reginald, Cikgu Erin, dan Cikgu Rachel. Terima kasih kerana sudi hadir. Terima kasih. Kalau tadi kita dah dengar perkongsian dari murid SMK Melugu, sekarang ni kita nak dengar pula perkongsian persiapan gawai dari guru SMK Melugu. Dimulakan dengan Cikgu Reginald. Okey, terima kasih Melgos TV. Jadi persiapan sempena Hari Gawai di kampung saya iaitu Kampung Semedang, Daerah Pedawan, di mana pada 31 malam 31 hari bulan kami akan berkumpul di Dewan untuk sembahyang untuk menandakan kesyukuran penduduk kampung terhadap hasil tuaian yang mereka perolehi pada tahun itu. Jadi untuk malam itu di mana semua warga kampung dijemput ke Dewan dan membawa makanan sendiri dan akan makan bersama di sanalah selepas selesai saja aktiviti sembahyang pada malam tersebut. Jadi dalam pada itu juga akan ada juga pertandingan-pertandingan yang dibuat seperti pertandingan dayung temaguh dan juga dari gaplah. Dayung temaguh di sini maksudnya kumang ya, kumang gawai pada malam tersebut. Dan pertandingan tersebut dibuka kepada penduduk kampung sahaja dan selalunya mereka menggunakan alat muzik yang seperti gong untuk memeriahkan lagi malam pragawai tersebutlah. Bagaimana pula dengan persiapan Hari Gawai di kampung anda, Cikgu Rachel? Kalau di kampung saya iaitu Nangabuduk Saratok, seminggu sebelum Hari Gawai, kami akan menyediakan ataupun membuat kuih-kuih tradisional. Antara kuih tradisional yang selalu dan sering dibuat di kampung saya ialah kuih penganan cuan dengan kuih sepit. Kuih tradisional tersebut akan dibuat secara individu lah selalunya. Dan selain daripada kuih tradisional, kami juga ada membuat air tuak yang akan digunakan ataupun digunakan untuk minum air pengayu, disebut air pengayu.
pada malam 31 Mei. Untuk Cikgu Erin pula, bagaimana Cikgu boleh tercetus idea untuk mengadakan projek khas gawai seperti petang ini? Sebenarnya projek khas gawai ini tercetusnya apabila saya melihat TV PSS daripada sekolah lain melakukan MV Raya pada edisi Raya. So untuk Melgos TV saya nakkan konsep lain, maka kita buat projek khas gawai inilah, di mana kita menggunakan konsep yang berlainan yang daripada TV PSS sekolah lain, iaitu kita guna bual bicara seperti ini. Di samping itu juga projek khas seperti ini, projek episod gawai ini secara tidak langsung boleh memupuk pemikiran yang kreatif dan kritis di kalangan murid dan serta menggalakkan murid memberikan idea secara spontan di hadapan kamera. Cikgu tahun ni gawai dekat mana Cikgu? Boleh tak Cikgu kongsikan? Pada tahun ini saya akan gawai di kampung saya pada 1 bulan, dan 2 hari bulan saya akan pergi ke kampung isteri saya. Bagi saya, pada tahun ini saya akan meraihkan perayaan gawai di kampung suami saya, di mana pada 1 hari bulan kami akan pergi ke Kampung Tai di Serian, di mana dekat situ ada perarakan gawai daripada di sekeliling kampung. Kalau ada yang berkesempatan, bolehlah pergi bersama-sama melihat perarakan tersebut. Gagamai, udah mulai ke rumah pandai, nak sabar ramai, kau bertemu gawai inai, ngemai manut tuai, udah gawai penuh untung mai, ai pengayu kita kena bertunggu berbusi di ruai, di rumah panjang. Mayo ba mai, oh ngamat penatai, bingung beda aku datang. Saya Pengetua SMK Melugu Seri Aman, Encik Martino Anak Anthony Elot. Meri selamat gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Ngagai semua staf, semua bala nembia SMK Melugu tahun 2025. Terima kasih. Oha! Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Gawai kepada semua bangsa Dayak di Malaysia. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Oha! Dengan semua staf SMK Melugu. Okey, saya nak ucapkan Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai. Selamat pagi, selamat Hari Gawai kepada semua warga SMK Melugu, kepada Tuan Pengetua, kepada semua guru dan semua pelajar. Ya. Diharapkan semasa Hari Gawai ini jagalah diri dengan baik. Selamat Gawai sekali itu, nuju semua pengajar, semua nembiak. Ngau sampai selamat gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Oha! Kami nembia Hari SMK Melugu dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Oha! 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 Kami nembia Hari SMK Melugu dekat mengucapkan Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Oha! Oha! Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai, lantang senang nguan menua. Oha! Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai, lantang senang nguan menua.
Oha. Hai, selamat pagi. Saya Cikgu Nes dari Unit Bimbingan dan Konseling SMK Melugu ingin mengucapkan selamat Hari Gawai Gayo Guru Gerai Nyamai kepada semua warga SMK Melugu. Selamat Hari Gawai dan selamat bercuti. Kami dari SMK Melugu ingin mengucapkan Selamat Hari Gawai Gayo Guru Gerai Nyamai.